Al-Iz bin Abdul Salam berkata, tuba, bahagialah. Liman tawalla, bagi siapa yang memuliakan syai'an min umuril muslimin, sesuatu daripada urusan orang-orang muslim, maksudnya yang maksud gaji ini tentulah para asatidzah. Fa'ana ala imatatul bid'ah. Yang mana ustaz-ustaz ini menolong untuk mematikan, menghapuskan bid'ah, wa ihya'us sunnah, dan menolong untuk menghidupkan sunnah. Antara surahul hadis, saya lupa namanya, dia mengatakan menolong mematikan bid'ah, antaranya menolong, membuang, menghapuskan hadis-hadis palsu. Sebab bid'ah ini datangnya daripada hadis palsu. Sebab orang awam menyangka ni hadis. Tak berani nak tolak. Sebab kata ustaz ni separuh, kau tolak kau kafir. Yang tak mampu amalkan, memang dia tak amal. Tapi yang mampu amalkan, ada orang-orang yang penghujung ni. Siapa dia? Orang-orang pencen. Saya dapat temui orang-orang pencen lah yang suka buat hadis-hadis ataupun mengamalkan hadis-hadis palsu, la aslalahu, hadis mukar atau hadis da'ifun jiddan. Datangnya daripada mana? Daripada ustaz-ustaz ni. Ya asatizal kiram. Ya asatizal kiram. Wahai ustaz-ustaz yang saya muliakan, tolonglah hentikanlah ni. Pastikan hadis yang antum dah baca adalah hadis sahih. Pastikan hadis yang antum baca adalah hadis yang sahih. Sebab orang awam tak tahu apa. Dia tahu ni agama. Dicintakan agama. Orang awam ni tak sempat belajar. Daripada mana mereka belajar? Daripada YouTube kebanyakannya. Mereka bawa handset ke mana-mana. Dalam perjalanan jauh, mereka hidupkan. Kalau ustaz-ustaz yang membawa hadis palsu dipegang, Allahu Akbar. Saya dah bacakan tadi. Kalau anda menunjukkan hadis yang palsu, kemudian orang itu amalkan, kemudian dia berdosa yang mengamalkan, dan anda yang mengajarkan hadis palsu juga akan menanggung dosa-dosa siapa yang mengamalkannya. Lihat,